Tapi kalau kau dengar lagu Luhur dengan lagu Tawar Dalam Tangisan, dua-dua tonation dia lain. Oh, okay. Macam Luhur, singkap kembali detik akhir bersama, linangan air mataku menitis. Di sayu, Tawar Dalam Tangisan terhenti. Masuk dalam Langkah seketika, pandangan tersasar, jiwaku bergelora. Lain kan? Welcome back. Kembali kita dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat, bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisah dia. Cerita malam Jumaat bukan cerita biasa. Tak terduga penuh kejutan di setiap sudut. Jelajahi mimpi, menikmati suasana. Bila rasakan getarnya zaman lagu, ikut. Dan hari ni kita bersama dengan tetamu kita, legend ni, Abang Tirek Kamikaze. Di mana kita tadi dengar kisah memang sangat detail bang. Macam mana perjalanan abang daripada Sarawak datang ke orang kata Semenanjung, bermodalkan duit yang ada tu, beli tiket datang, push, berani mati. Itu sebab tu aku. Kamikaze. Sebab tu Kamikaze. Berani mati. Berani mati tu. Betul-betul berani mati kan? Okay bang, kita sambung balik pertemuan dengan Abang Syam. How? Jadi saya dengan Syam ni, kita orang satu band. Kita orang perform dekat Haro Cafe. Okay. Kira band tu memang happening. Bayangkan masa kita orang perform dekat Haro, banyak band dekat KL ni semua nak masuk Harok. Tapi susah nak masuk. Susah, betul. Kita orang dapat masuk. Tahu Harok kan? Tahu. Entrance dia dengan entrance hotel dia apa? Concord. Entrance dia punya queue sampai ke Concord. Hari-hari memang best. Saya dapat rasa benda tu. Memang kita best. Dapat rasa. Lepas tu dah kira kurang lah. Masa abang rasa tu, mesti abang dah, aku dah superstar ke apa? Aku dah dikenali ke ni? Pergi kerja kena bawa 2 helai baju. Okay. Tapi masa tu dia dua set dia. Satu set 1 jam. 2 set. Habis set pertama, set kedua dah tukar baju dah. Berpeluh habis. Kau tu perform lah. Perform betul kau. Gila. Rambut panjang. Bila lagu Metallica je sapu lantai. Memang headbanging ke? Headbanging. Ni tekak lagi boy. Sakit. Tak sampai kita biasa dah. Memang hari-hari. Pengalaman tu memang best. Lagi situ dekat Arok dulu, kan kita ni penyanyi, kita bila nyanyi tu kita nak letakkan book stand untuk lirik kita kan. Takut kita lupa management dia bagi awak letak kat situ lagu baru saja. Lagu lama dia tak galakkan awak letak kat situ. Okay. Dia kata hanya lagu baru awak letak book stand untuk 3 hari. Selepas tu tolong jangan letak book stand. Struggle sikit lah abang nak hafal lirik kan. Tapi bagus sebenarnya. Iyalah. Bukan macam sekarang. Kita ada prompter, monitor, macam center lah. Dia kebaikan dia, kita free. Kau boleh bergerak, kau boleh lari, betul lah. kau nak melompat, kau nak communicate. Senang. Daripada kau nyanyi, tengok. Sikit-sikit tengok. Tengok. Lah, macam karaoke pula. Kan? Jadi ada kebaikan dia. Bagus juga buat macam tu. Jadi kita nampak professional lah. Professional. Macam dulu kalau band Indon ke band Filipin, mana ada book stand? Dia orang tak ada. Itu yang kita berkompet dengan dia orang. Kan? Kena hafal lah. Hafal. Jangan tak nak kalah. Pibet.
Dengan sekarang ni memang lain. Jadi selepas Haro Cafe dengan Syam, kita dah tak ada kerja. Okey. Pasal rock scene tu dah jatuh. Okey. Rock scene tu dah jatuh. Bukan macam dulu lagi. Dia R&B tengah naik. Okey, tengah naik. Tahu lagu apa masa tu keluar? Apa dia? Where's the Love? Where's the love? Lagu tu first lagu. Oh. Dia memang ada R&B yang lain. Okey. Kan, lagu party R&B. Tapi pasal lagu tu lah, Where is the Love? Yang permulaan dia semua akan berubah. Rock pun dah jadi, orang kata, rock never die kan. Memang Drop lah. 76 lah. Habis Oh. drop. Semua dah, dari situ orang dah bermula muzik dia dah berubah. Okey. Zaman tu, zaman awal, tengah 80-an, satu konsep. Bila kita dengar rock je kita dengar. Ya. Kan? Semua rockers. Dah tak ada dah. Dia dah akan berubah. Rock pun dia dengar, R&B dia pun dengar. Techno dia pun dengar, semua dia dengar. Jadi orang kata pendengar dia pun dah berubah. Jadi scene dia, rock scene tu dah kurang sambutan. Jadi paksalah berhenti sementara, cari job lain. Bila tak ada job, band pun pecah. Okey. Saya pun join lah band lain. Syam pun dia pun join band lain. Bila dia dapat peluang untuk buat recording, dapat join NSR, itu yang Kamikaze tu. Dia buat Kamikaze. Tak ada penyanyi. Betul. So masa Kamikaze tu, line up Eddie, Lola, Syam. Dia bertiga saja. Dapatlah dia buat lagu pertama, lagu yang meletup. Kamikaze dapat sambutan ni, dia buat lagu cover Setuhan Kecundang. Lagu Ikan Matra Betul. Time tu penyanyi Aju Sukses. Okey. Dapatlah Kamikaze dapat sambutan kat situ. Jadi recording company pun suruh Syam carilah penyanyi. Kan. Dan dia cari abang lah. Dia carilah. Ramai jugalah saya rasa. Jadi satu hari dia call lah, tanya saya berminat tak nak buat recording. Okay juga. Kan satu pengalaman lah. Jadi saya pun setuju. Okey. Kan? Di situlah permulaan dia saya berjoin dengan Kamikaze. Okey. Lagi lepas tu tentang nama kan? Pasal nama tadi dah cerita. Nama tadi kan. Jadi kita pun buatlah first album Kontroversi. Okey. Time tu rock pun kira tak berapa juga. Pasal fanfare dah kurang sambutan. Dulu SPDC digelarkan Raja Fanfare. Raja Fanfare, betul. Jadi masa kita orang release album Kontroversi, fanfare pun dah drop lah. Jadi kita dapat orang kata adalah pergi beberapa tempat untuk buat macam fanfare kan. Tak ada sambutan. Tak ada orang. Okey. Jadi terpaksa lah kita orang kata cari source lain lah untuk hidup, untuk dapatkan buat show. Saya paksa bekerja dekat kelab balik. On and off lah. Kan. Tapi kita pun tak ada offer untuk buat showcase. Jadi susah. Jadi saya ambil keputusan untuk bekerja kelab dekat kelab balik lah. Lagipun Kamikaze pun tak ada show, tak ada offer. Macam mana takkan nak duduk rumah kan? Iyalah tu. Dari situ cubalah. Tak dapat juga. Jadi continue saya dengan club scene. Syam dia buat yang sendiri lah. Masing-masing buat diri lah. Bila pun tak ada show sebenarnya. Tak ada panggilan daripada Syam pun untuk macam ada show ni nak buat ni, nama tak ada. Tak ada.
satu album lagu ballad, kalau lagu yang fast pun fast sangat. Metal Betul. kan. Jadi tak ada sambutan. Dia terpaksa lah. Itu yang saya bekerja dekat klub sampailah tahun lepas. tak sampai lockdown dah buka balik. Saya masuk pergi klub lagi 1 tahun, lepas tu berhenti lah, penat. Jadi sekarang ni concentrate dekat lagu sendiri lah. Lagu baru. So dengan Kamikaze sebenarnya berapa tahun bang dia punya perjalanan? Kamikaze untuk kita buat recording tak lama sebenarnya. 2003 lepas 2003 kita break. Okay. Konon dia kita macam berpisah. Kan? Lepas tu reunion balik 2009. Okay. Satu album, lepas tu Tak ada tak ada dah. Jadi sepanjang masa dalam Kamikaze tu bang kan, dia mesti ada satu masa fasa peak untuk Kamikaze tu. Kan? Lagu hits lah. Sebab kalau nak kata kalau lagu dia ada Tahu dan Tangisan, Luhur Pergi selamanya. And then nak tahu juga siapa ya bang yang buat lagu masa tu untuk Kamikaze Kalau Syam. ingat Abang Syam lah. Abang Syam buat semua. Luhur Iman Wan. Yang lain semua Syam. Oh, okay. Jadi abang recording semua dah masa lama abang record. Waktu tu punya recording biasa tak dengan sekarang bang? Oh, memang beza. Beza sangat Ada di kelebihan ni. Okay. Cuma sekarang lagi bagus. Sekarang copy and paste. Lagi mudah. Auto-tune. Boleh ubah lagi. Dan dulu tak boleh. Detail dengar. Kau kena detail. Dia boleh copy and paste, tapi nak kesempurnaan nak sama. nak kesempurnaan tu susah sikit. Nak kena kita kena perfect. Kita kena perfect. Oh. Sekarang lagi senang lah. Tapi dulu susah sikit. Dulu bila rekod, kalau tak sampai tu pumping, cari jalan macam mana kena jerit nak sampai. Tapi pengalaman lah. Dulu dia macam mana digital lah. Dia pun digital juga. Cuma dia tak sedigital sekarang. Betul. Zaman tu dia macam baru lepas analog ke satu era digital yang baru. Kira pilot lah, kira baru sangat lah. Kan? Dia korang kata dulu kita pakai pusing. Dia pun tekan tet kan. Tapi baru lagi kan. Jadi kan pengalaman abang bersama dengan Kamikaze tu bang, yang paling best kita abang rasa yang abang ingat lah. Ada show ke apa kan? Memang best lah. Antara dekat mana? Fanfare, biar pun tak ada orang. Memang tak ada orang. Memang. Yang paling best ni, Metal Concert 2000. Okay. Dekat Stadium Melawati, Shah Alam. Tapi yang tu Kamikaze ada. Kamikaze, Amok Bandi, Mantera. 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 Apa lagi? Bengang. Ramai time tu. Orang kata mula yang saya cakap Metallica tu kan. Macam tu lah. Okay. Ramai. Ada keadaan Dapat rasa dia. lah. Dapat rasa dia. Sekali lah. Tapi lepas tu dah tak ada dah. Dulu ada orang bukan kata orang lah. Saya pun dulu agak keliru juga bila abang cakap pasal Mantera kan. Sebab dulu ingatkan lagu Mantera tu dia macam ada vibe Kamikaze. Ada juga. Ada tak orang cakap dengan abang macam tu? Ada kan? Ini kalau kata zaman sama Sama kan? Sama. Lebih kurang. Zaman Mantera dulu ke zaman Kamikaze? Sama. Mungkin kita orang keluar album dulu
tak lama macam berapa bulan kot. Kalau tak silap mungkin sama kot. Sama time lah dengan Bandi. Dengan Amok sekali. Amok sekali. Amok sama. ni. Oh. Tu zaman itulah Amok. Tu geng dia. Himalaya. Himalaya betul. Kamikaze. Black Maria lagi. Black Maria. Yes. Siapa lagi ya? Tu ke awal 2000 punya band tu. Betul. Faham? Ya. Siapa dah lupa dah. Kita mati-mati ingat ni lagu Kamikaze ni kan. Sebab lagu macam dah bengang pun lagu best. Lagu Memang sedap. Ada sebelum ni saya ada buat live TikTok kan. Yang suka abang nyanyilah lagu bengang. 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 Suara abang tu macam lagu suara dia tu. Ya ke? Tapi apa cerita penyanyi dia tu? Tak tahu lah. Kita tak tahu lah. Kalau ada nak panggil ke? Panggil juga Kan? Abang sebut ni kita tag kan nanti. Tag dia. Kita pun tak tahu. Saya mungkin muda sangat. Kita pun tak tahu line up. Tak tahu bang. Kita tahu nama band kita tahu. Kalau abang tahu nama pun tak ingat. Dah lama dah kan. Tak tahu. Line up dia siapa lah. Tak tahu. Tak tahu bang. Betul. Kan? Betul tak tahu bang. Kita tahu lagu dia. Lagu tu je. Kalau dapat panggil dia untuk baik kat tu. bagus juga. Baik kat tu. Apa nama dia? Penyanyi dia? Nama dia tak tahu. Tak tahu. Chat GPT. Kan tahu lagu tahu lagu bengang. Lagu nyet nak tahu. Betul lah. Bang, kalau Abang Tirak sendiri memang asal R&B betul tak? Abang cakap kan. Abang kalau boleh suka soul abang R&B. Lepas tu tiba-tiba bila masuk dalam Kamikaze ni abang dia metal lah sebenarnya. Dia bukan metal, dia rock macam mana Kamikaze ni? Kalau dari segi pemahaman nak bagi orang faham tu dia rock apa? Sebenarnya Kamikaze ni metal. Kan? Dia metal sebenarnya. Kan? Saya taklah dah ada orang kata kuasa untuk nak katakan lagu apa, nak nyanyi ke, tak ada. Saya cuma ikut je. Ikut je lah. Kan? Metal pun bawa, ballad pun bawa. Saya sebenarnya konsep dia memang rock lah. Rock metal. Album pertama kalau kau dengar pun dia ada metal, dia ada rock, ada ballad. Betul. Jadi nak letakkan kategori apa? Tu tak tahu kan. Semua boleh kan. Semua boleh kan. Kita letak je lah rock metal lah. Itu. Jadi saya pun tak sangka yang orang kata apa, saya boleh bawa rock metal macam tu sekali je. Bila Syam suruh nyanyi lah. Macam mana kau nyanyi ni lah? Kan? Masih tak faham lagi time tu. Langgar je lah. Tekan je lah. Kan? Betul ada pengalaman. Abang ada jalan ni apa-apa tak? Orang kata praktis ke apa ke zaman tu sebab nak faham kan? Memang tak ada. Tak ada Tak ada. Abang Syam ada bantu ke? Diorang bantu dia masa recording je lah. Recording lah. Dia guide lah, dia guide. Bila kita record lagu ni dia akan guide. Okay, pitch dia macam ni Tengah baik-baik. Okay. Kalau tinggi lagi. Tekan. Dia suruh tekan. Macam tu lah. Itu yang beza dia kalau kau dengar lagu Luhur dengan Tawar Dalam Tangisan. Cara Luhur nyanyi ni lain. Lain. Tawar Dalam Tangisan ni cara dia nyanyi lagi lain. Biasa orang kata biasa kalau nyanyi lagu ni dia punya teknik dia satu je kan. Tak ada beza-beza kan. Kalau kita dengar lagu Bon Jovi, dia memang ballad rock. Betul. Kan? Dia kalau rock pun tetap dia suara dia macam tu. Betul. Dia kalau ballad rock macam tu juga. Kan? Tapi kalau kau dengar lagu Luhur dengan lagu Tawar Dalam Tangisan, dua-dua tonation dia lain. Kan? Macam Luhur, singkap kembali detik akhir bersama, linangan air mataku menitis. Dia sayu. Betul. Tawar Dalam Tangisan terhenti. Masuk dalam kau seketika. Pandangan tersasar, jiwaku bergelora. Lain kan? Jadi saya pun tak ada pengalaman, ikut je lah. Tapi berjaya bang sampai kan? Mungkin pengalaman daripada klub.
Club ni, saya ada satu tabiat. Mungkin semua penyanyi ada satu tabiat. Okey. Bila kalau kita dengar lagu sesiapa pun, kita akan tiru dia. Okey. Lagu Metallica kita akan tiru juga suara macam mana dia tekan. Kalau lagu R&B kita akan tiru je macam mana dia bawa. Macam tu lah. Jadi bila dapat peluang untuk recording, bila kita bawa lagu ballad, dia secara automatik kita akan tukar. Bila kalau kita bawa lagu yang heavy, dia automatik juga kita akan berubah. Kita akan tekan macam tu. Jadi baru saya faham masa dekat klub. Otai yang saya tanya bila dia orang ajar ni, nyanyi natural, jangan tiru. Okey. Dari segi bang, kalau segi lagu atau abang record tu kan, lagu apa yang struggle sikit bang? Semua struggle. Semua struggle. Kan kita tak ada pengalaman, kita tak ada teknik. Kan? Jadi bila rekod tu memang satu, kita banyak belajar lah recording ni sebenarnya. Bagus juga recording. Ya tu Bukan kan. senang. Beza recording dan nyanyi luar. Sekarang pun kan. kita dah ada, orang kata boleh buat seni, boleh buat studio seni. Cuba buat rekod. Faham? Bukan senang. Betul. Jadi apa yang abang respect yang ada pada abang Syam ni, yang buat abang rasa respect Dia lah, memang Fresh? bagus lah. Tak dinafikan. Hearing dia, main dia memang bagus. Dia dengan abang kira average lah kan? Bayar ataupun Ya, dia saya setahun atau setahun. Saya tu dia setahun. Oh, okey. Setahun lah. Ya, setahun. Ada kontak ke bang? Masih berkontak ke? Tak ada. Tak ada dah. Lama dah. Lama dah. Yang masih berkontak ni Rahmat je lah. Itu pun on and off lah. Rahmat pun busy. Tapi masing-masing pun busy juga. Yelah tu. Ada kehidupan sendiri. Family apa semua kan. Tapi Syam tu paling lama lah tak berkontak. Nak tanya abang juga sebab itu hari abang Lola dengan abang Eddie dia beritahu. Lepas diorang record lagu kan, recording untuk Kamikaze, lepas tu diorang gerak. Betul tak? Diorang gerak betul? Betul. Abang Lola dengan Abang Eddie dia lepas recording dia gerak. Then siapa yang isi tempat tu? Ada ganti Line up Kamikaze. Yang ganti kita dapat masa tu hanya pemain bass. Rahmat. Okey. Jadi drama masa tu tak ada lagi. Kita guna sessionist. Kita guna Fendi. Nama dia Fendi tapi nama samaran dia Sotong. Soto. Dia bass, tu otai juga dia. Drama. Jadi kalau kau nak tahu mana satu Fendi ni, dialah drama dalam music video Tawadam Tangisan. Tahu tak? Tu dia. Dia lah. Okey. Fendi, Sotong. Jadi kita orang dapat Rahmat, bassist, join Kamikaze. Selepas tu barulah Amy. Jadi macam mana Amy tu saya pun tak tahu macam mana Amy boleh join Kamikaze. Masa tu saya pun tak berapa kenal Amy. Tahu Ekspedisi, tak tahu siapa. Jadi bila saya dengar Amy ni dia drama Ekspedisi. Tapi macam mana dia tak join Ekspedisi, sedangkan Ekspedisi masih lagi aktif dalam muzik kan. Masa Amy accident tu kan dia rehat, dia tak boleh main lagi lah. Jadi itu yang dia orang dapat. Lola ganti tu. join Ekspedisi. Tak tahu macam mana Amy pula join Kamikaze. Jadi dia jadi satu kontroversi tentang Amy bersuap kot. Tukar kan. Sebenarnya ada sebalik cerita dia macam mana pun tak tahu lah. Tapi ada Lola cerita tu. Dia ada cerita macam mana Amy join Kamikaze pun saya pun dah lupa dah macam mana dia punya arrangement tu. Macam mana Amy boleh join Kamikaze. Dia tak cerita lah, cuma itu dia buat cerita pada tak macam mana dia boleh join Ekspedisi kan. Cuma dia sentuh sikit pasal Kamikaze.
Cumanya kita pun Kamikaze ni kita boleh dengar bila dia dah keluar tu dia kata siapa yang ganti tu kata kau tanya lah nanti kalau bawa abang nanti kata, kau tanya T-Rex lah. Kau boleh tanya Saya T-Rex tahu je. sikit-sikit je. Bukannya full story juga. Kan. Macam mana selepas AD Lola orang kata keluar daripada Kamikaze kan. Saya pun terkejut. Masa saya dapat offer, saya tahu yang Lola dengan AD dalam band. Memang saya pun memang orang kata excited lah kan. Lola, saya kenal Lola, saya kenal AD. Kan? Oh ni nak tau join lah. Lala, jadi saya pun tak tanya. Okay. Join je lah kan. Join je lah. Bila saya, mana Lola ni AD? Tak ada dah. Dia kata, dia keluar, Lola join SPDC, AD join DKFC. Oh iya ke? Okey lah. Kan? Saya ikut je lah. Ikut je lah apa yang ada. Jalan lah. Jalan je lah. Tu yang Rahmat join. Tak lama pula Amy. Masa dulu Kamikaze ada anugerah ke masuk Ada. calonan? Kita menang anugerah rock album terbaik. Terbaik. Rock album terbaik, album inspirasi. Oh, okey. 2001 kita dapat 2 anugerah. Rock album terbaik dengan apa lagi satu? Kena lupa dah. 2 anugerah kita dapat. AIM ke? AIM. AIM. Oh, okey. Dahsyat juga dah. Dahsyat. Tu kan dahsyat lah untuk Kamikaze juga. AIM kot. Anugerah Gelabah saya dapat suruh buat persembahan. Ada masuk kan? Kan macam mana kan nak deliver ni? Ni kes saya ni baru. Kan? Bila naik pentas nampak Awi, Amy semua tu besar-besar kat depan pula tu. Macam mana? Anugerah besar tu. Masa tu Black Maria pun ada perform. Oh, Black Maria best kat tu. Too Fat pun ada perform. Perform lagu apa bang masa tu? Seruan dengan Teman Sejati. Seruan. Igil Seruan aku. Seruan dengan Teman Sejati. Abang T-Rex masa zaman tengah peak tu kan, pernah tak orang kata dapat hadiah ataupun ada dapat surat berminat kan dulu zaman-zaman zaman fan-fan. Dulu surat. Kan? Mana Office ada call. Ni? T-Rex, nanti senang datang office saya ambil surat. Okey. Oh. Sekali mana surat dia? Tu? Oi, 1 guni. 3 guni. 3 guna. Macam mana kau nak reply? Macam nak reply? Baca satu abang, baca satu. Kau jangan kata Okay. Macam nak baca banyak. Macam mana takkan aku seorang kan? Mana yang lain? Oi. Aduh, tak ada jawab lah, tak terbaca banyak sangat. Banyak dulu kan. 3 guni gila 3 guni. Dulu jenis surat. Surat kan. Mesti hantar surat. Macam mana? Lalas, baca je lah. Macam mana saya nak reply ni? Tak pandai. Mampu baca saja. Mampu baca. Tak mampu nak reply. Banyak sangat. Banyak sangat. Tapi banyak pengalaman lah. Seronok juga. Kita ni sebagai dapat jadi artis ni. Banyak kita belajar bila video recording. Video recording. Seronok sebenarnya. Kalau masa buat show luar macam mana? Ada tak pengalaman dengan fans yang die hard ke? Ada. Itu biasa lah dapat. Dapat tapi tak lama lah. Because dia punya scene tu dah berubah kan. Iyalah tu. Faham. Tapi andainya macam mana? Kita kena carry on jugalah. Saya ni memang full time musician. Full time penyanyi. Jadi
kenalah bekerja sebagai seorang penyanyi, cari band, cari club. Dan teruskanlah Teruskan. berkarya. Yes. Okay, kejap lagi kita tanya juga. Zaman abang waktu show dulu tu, berapa rate dia? Nak tahu juga dulu lagi. So kita nak take a break kejap bang. Okay. Kita rehat kejap, kita pergi part 3 kejap lagi. Cantik. Pada anda semua jangan lupa, orang kata tu, undi kami dekat Gempak Most Wanted. Cantik. Okay. Program Digital Trending. Betul. Okay. Betul. Dan kita akan kembali lagi selepas ini di Cerita Apa? Cerita malam Jumaat bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisah dia. Okay. Yes. Right.